Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan tentang visi dan aspirasi. Jadi, apa itu visi? Visi merujuk kepada gambaran masa hadapan yang ingin dicapai oleh seseorang individu, organisasi atau sistem. Visi biasanya bersifat jangka panjang dan menjadi panduan utama dalam menentukan hala tuju sesuatu perkara. Dalam pendidikan, visi penting kerana ia membentuk matlamat yang jelas tentang jenis pelajar yang ingin dilahirkan oleh sistem pendidikan. Visi juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dan motivasi kepada semua pihak yang terlibat termasuk guru, pelajar dan pentadbir. Sebagai contoh visi dalam pendidikan, melahirkan generasi pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, berfikiran kritis dan mampu bersaing di peringkat global. Apa itu aspirasi? Aspirasi merujuk kepada keinginan, harapan dan usaha berterusan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Aspirasi lebih menumpukan kepada langkah, nilai dan semangat yang diperlukan dalam proses mencapai matlamat tersebut. Ia melibatkan komitmen semua pihak untuk memastikan visi tidak hanya menjadi impian, tetapi dapat direalisasikan. Sebagai contoh aspirasi dalam pendidikan, berusaha meningkatkan pencapaian akademik, mengamalkan nilai murni dalam kehidupan, serta aktif dalam kurikulum bagi membentuk pelajar yang seimbang. Seterusnya, kita akan tengok kepada perbezaan visi dan aspirasi. Visi dan aspirasi saling berkaitan tetapi mempunyai peranan yang berbeza. Visi merupakan matlamat akhir yang ingin dicapai, manakala aspirasi ialah usaha dan keinginan untuk mencapai matlamat tersebut. Tanpa aspirasi, visi hanya akan menjadi angan-angan semata-mata. Sebaliknya, tanpa visi, aspirasi akan menjadi tidak terserah. Contoh gabungan visi dan aspirasi dalam pendidikan. Sebagai contoh, sesebuah sekolah mungkin mempunyai visi untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan sosial. Bagi mencapai visi tersebut, aspirasi yang diterapkan termasuklah meningkatkan kualiti pembelajaran, menggalakkan budaya membaca, menyediakan bimbingan kepada pelajar lemah, serta membentuk disiplin yang baik dalam kalangan pelajar. Baik, yang seterusnya ialah aspirasi sistem pendidikan. Baik, aspirasi sistem pendidikan ni ia biasanya bermaksud matlamat besar yang ingin dicapai oleh satu sistem pendidikan ni. Jadi antaranya ialah akses pendidikan untuk semua. Ia untuk memastikan semua pelajar mendapatkan akses pendidikan tanpa mengira latar belakang mereka. Contohnya macam kan ada sebahagian daripada pelajar kita yang tak mampu. Jadi apabila diorang tak mampu, maksudnya diorang tak dapat belajar. So tak boleh, kita kena memastikan semua pelajar tu dapat ilmu tu. Selain tu, sistem pendidikan ni juga untuk menekankan kualiti pembelajaran supaya pelajar dapat bersaing dekat peringkat yang lebih tinggi. Macam poin kedua saya, kualiti pendidikan bertaraf tinggi. Jadi untuk memastikan mereka ni dah dapat ilmu dan kualiti diorang dapat ni diiktiraf sampai diorang boleh capai satu tahap yang diiktiraf oleh dunia lah senang cerita. Okay, seterusnya yang ketiga ialah keadilan dalam peluang kejayaan. Jadi aspek keadilan ni dia penting supaya semua pelajar yang belajar ni dia dapat peluang kejayaan yang sama. Maksudnya bila kita belajar, jadi dia tak ada alasan yang bila orang tu belajar dia ada yang tak dapat pekerjaan, ada yang tak dapat pekerjaan sebab maksudnya pembelajarannya kualitinya tu terjaga. Jadi diorang punya kita panggil keadilan dalam peluang kejayaan ni sama rata sebab kita kan dah samakan semua dalam kualiti tu kan. Jadi sistem pendidikan ni dia adil lah dalam kejayaan tu, maksudnya semua boleh berjaya, tinggal nak ke tak nak sahaja. Okey, yang keempat ialah perpaduan dalam kalangan murid. Okey, perpaduan ni dia ditekankan juga bagi melahirkan masyarakat yang senang cerita harmoni lah. Bila kita ada perpaduan dalam masyarakat, jadi kita dapat lahirkan
masyarakat yang bekerjasama. Jadi bila apa-apa masalah berlaku, kita boleh sama-sama, tak ada pergaduhan lah. Jadi yang terakhir ialah kecekapan sistem pendidikan. Okey, kecekapan sistem pendidikan ni dia nak memastikan pengurusan sekolah tu dia berjalan dengan baik. Dengan berkesan sekali. Jadi itu untuk aspirasi sistem pendidikan. Seterusnya ialah pembangunan potensi pelajar. Kita ada 5 poin dekat sini. Pembangunan potensi pelajar ni dia biasanya based on usaha untuk kembangkan kebolehan belajar secara menyeluruh. Jadi poin pertama kita ialah perkembangan secara menyeluruh. Biasanya kita nak mengembangkan secara menyeluruh ni untuk semua pelajar. Dia biasanya banyak aspek lah. Contohnya kita kembangkan secara jasmani, kita ambil emosi, rohani kita. So dia kita kena kembangkan secara menyeluruh, so satu sekolah tu dia berkembang. Seterusnya ialah mengetahui bakat. Okey, guru ni dia kena kenal pasti bakat dan kebolehan setiap pelajar yang mereka ajar, supaya mereka ni dapat berkembang dengan lebih baik. Contohnya, kita nak faham murid tu, kita nak bagi dia berkembang. Kan setiap pelajar kan mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Kita boleh tahu secara mendengar, membaca, bahawa kinestetik berlari. Jadi dia kena faham semua bakat dengan lebih baik. Untuk kita kembangkan pelajar tu mengikut setiap cara mereka belajar. So apabila kita dah tahu bakat diorang ni lebih kepada contohnya membaca, kita boleh tahu dia ni suka mendengar. Jadi kita boleh kembangkan dengan lebih bagus sebab kita faham dia punya bakat dan dia punya diri. Jadi yang ketiga ialah akademik dan kurikulum. Okey. Akademik dan kurikulum ni dia biasanya main peranan penting untuk bina kemahiran belajar tu, sebab kita kena gabungkan antara akademik dan kurikulum. Sebab kalau kita nak diorang ni berkembang lebih baik, kan kalau kita asyik belajar je, jadi dia tak boleh nak fokus, sebab kita asyik tekan satu benda je. So kurikulum juga penting untuk diorang bagi bina diri diorang lebih baik. Yang keempat adalah bimbingan guru. Sokongan guru ni dia sangatlah penting, sebab contohnya macam kita kan sesetengah pelajar dia mempunyai sifat introvert, extrovert. So dengan bimbingan guru ni kita boleh bantu murid tu dengan cara mereka. Contohnya macam budak tu introvert, so kita kena bimbing dia, kita kena tolong dia. Sebab kadang-kadang mereka ni berani je sebenarnya, tapi dia orang takut sebab ramai orang ke apa. So guru ni kena bimbing. Kita tengok apa yang dia buat, kita tengok apa yang dia orang belajar, kita faham, tanya secara personal ke, awak faham tak apa yang saya ajar gitu kan. So ni bimbingan guru ni amat penting. Jadi yang seterusnya ialah persekitaran kondusif. So guru dengan bimbingan guru dan persekitaran ni dia bantu pelajar untuk memaksimumkan potensi diorang. So persekitaran yang kondusif ni memang baguslah, kita belajar daripada subjek sebelum ni. Kita kena keadaan kelas tu bersih ke, susunan meja yang baik. So bila ada persekitaran yang kondusif ni, diorang dapat berkembang dengan lebih baik lah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pembentukan sahsia dan nilai. Yang pertama, pembentukan akhlak mulia. Pendidikan bukan sahaja fokus kepada akademik, tetapi juga membentuk akhlak pelajar seperti jujur, amanah dan bertanggungjawab supaya mereka menjadi insan yang baik. Yang kedua, penerapan nilai murni. Nilai seperti menghormati, tolong-menolong dan kasih sayang perlu diterapkan dalam diri pelajar agar dapat mewujudkan suasana masyarakat yang harmoni. Seterusnya, penghayatan ajaran agama. Pelajar ni perlu didik untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama supaya mereka mempunyai panduan hidup yang betul dan boleh menerapkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, disiplin diri yang tinggi juga penting.
Kerana pelajar yang berdisiplin seperti menepati masa dan mematuhi peraturan akan lebih berjaya dalam kehidupan. Di akhir sekali, pembinaan jati diri. Pendidikan perlu melahirkan pelajar yang berkeyakinan, berani dan mempunyai identiti diri yang kuat untuk menghadapi cabaran masa depan. Kesimpulannya, pembentukan sahsiah dan nilai sangat penting dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum bin Muhammad Salihan. Nombor matrik KID 2412044262. Seterusnya saya akan membincangkan tentang tajuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Bagi tajuk ini, visi dan aspirasi sekolah adalah untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Modal insan berkualiti ini merujukkan kepada individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani atau JERI. Ini bermaksud pelajar itu bukan sahaja akan cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai akhlak yang baik, sahsiah yang terpuji serta kemahiran yang relevan dengan keperluan semasa. Selain itu, ia akan membantu untuk membentuk nilai-nilai murni dalam diri setiap pelajar. Matlamat ini adalah selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Antara ciri utama bagi modal insan yang berkualiti ialah mempunyai pemikiran kritis dan kreatif yang mampu membuat keputusan dengan baik serta mempunyai jati diri yang kukuh. Dalam hal ini, sekolah akan memainkan peranan yang penting dengan menyediakan pendidikan yang holistik melalui pengajaran dalam kelas serta aktiviti kokurikulum seperti sukan, persatuan dan badan beruniform. Guru juga akan bertindak sebagai pembimbing dan contoh teladan kepada pelajar dalam membentuk sahsiah diri yang baik. Kepentingannya, usaha ini dapat melahirkan generasi yang berkualiti tinggi, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negara pada masa hadapan. Kesimpulannya, melahirkan modal insan yang berkualiti merupakan matlamat utama dalam sistem pendidikan untuk membentuk individu yang seimbang. Peranan sekolah amat penting dalam memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai akhlak yang baik dan kemahiran yang diperlukan selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan generasi yang mampu memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, pembangunan kemahiran abad ke-21. Ini merupakan salah satu fokus utama dalam sistem pendidikan pada masa kini. Kemahiran ini merangkumi elemen 4C iaitu critical thinking ataupun pemikiran kritis, communication ataupun komunikasi, kolaboratif ataupun kolaborasi dan creativity iaitu creativity. Pemikiran kritis membolehkan pelajar menganalisis maklumat dengan lebih mendalam, manakala komunikasi membantu mereka menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan. Kolaborasi pula penting untuk kerja berpasukan dan kreativiti membolehkan pelajar menghasilkan idea-idea baharu yang inovatif. Kesemua kemahiran ini amat penting dalam menghadapi dunia globalisasi yang semakin mencabar ini. Selain itu, pelajar juga perlu menguasai kemahiran lain seperti literasi digital, kemahiran yang akan menyelesaikan masalah serta kebolehan dengan menyesuaikan diri kepada perubahan. Bagi merealisasikan perkara ini, sekolah boleh mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti menggunakan platform Google Classroom serta melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Kaedah ini dapat meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, pembangunan kemahiran abad ke-21 ini sangat penting
bagi memastikan pelajar lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan dan menjadi individu yang berdaya saing pada masa hadapan. Kesimpulannya, pembangunan kemahiran abad ke-21 amat penting dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran dunia moden. Penguasaan kemahiran seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti dapat membantu pelajar menjadi lebih berdaya saing dan inovatif. Dengan melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai serta penggunaan teknologi, pelajar dapat dipersiapkan dengan lebih baik untuk menghadapi dunia pekerjaan dan kehidupan masa hadapan. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk kesimpulannya, pendidikan ni sangat penting dalam membentuk pelajar yang seimbang dari segi ilmu dan sosial. Sistem pendidikan yang baik dapat membantu pelajar mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh. Jadi memang pentinglah sistem pendidikan yang baik ni, sebab daripada kita dapat tengok daripada sistem pendidikan sebelum-sebelum ni yang sebelum ditambah baik, jadi ada beberapa masalah, maksudnya macam peratusan kelulusan tu masih rendah. Jadi apabila ada sistem pendidikan yang baik ni, dia dapat bantu pelajar untuk mengembangkan potensi mereka. Selain daripada itu, peranan guru, ibu bapa dan komuniti juga dah penting dalam menyokong perkembangan pelajar. So, peranan guru, ibu bapa ni memang penting juga, sebab murid sekarang kita perlu bimbing mereka, sebab mereka ni dia lebih mudah terpengaruh. Sebab zaman sekarang kan kita ada handphone, kita ada internet yang kita boleh layar bila-bila masa. So, bimbingan guru dengan ibu bapa ni sangat penting, sebab kalau mereka ni tak dibimbing, diorang ni lebih mudah terpengaruh kepada internet. So ni sangat bahaya untuk pendidikan. Oleh itu, usaha ini dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu menyumbang kepada negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.